Setiap kali orang share pasal kabinet dapur stainless steel, mesti ada yang tanya, variasi mana paling bagus sebenarnya? Yang ada sinki ke, yang ada stove ke, atau yang plain tu? Tapi bila aku sendiri dah pasang dan cuba tengok satu-satu, baru aku sedar, walaupun variasi dia berbeza dari segi bentuk, semua versi kabinet ni sebenarnya berkongsi DNA yang sama. Dan itulah yang buat produk ni berbaloi untuk dapur mana-mana rumah. Pertama sekali, tak kisah pilih 80, 170 atau 160 cm, dah semua datang dengan bahan asas yang sama, stainless steel. Tebal yang tahan karat, tahan air, tahan panas dan tahan lasak. Ini benda paling penting sebab dapur kita memang kawasan paling keras dalam rumah. Hari-hari kena air, minyak, wap panas, sabun, kadang-kadang tumpahan makanan. Bila kabinet dibuat daripada stainless steel penuh, memang rasa yakin sebab tak perlu risau papan lembab, kayu kembang, pintu senget atau bau hapak dari celah lembab. Semua versi kongsi kelebihan ini. Satu lagi yang sama untuk semua variasi. Kapasiti menanggung beban lebih 200 kg. Walaupun rupa luar berbeza, rangka dalam dia tetap kukuh. Aku boleh letak periuk besar, rice cooker, air fryer, stok barang dapur. Semua selama duduk tanpa rasa kabinet tu mengeluh. Dan bahagian dalaman pun luas. Sama ada versi sink atau stove, layout ruang bawah tetap direka untuk storage maksimum. Kiranya mana-mana variasi kau pilih, ruang tetap banyak dan stabil. Yang buat aku suka juga ialah panel pintu pet high gloss yang semua versi pakai. Ini bukan pintu plastik biasa. Permukaan glossy ni senang sangat nak lap. Percikan minyak, sambal, kari apa pun, 2 kali lap je terus licin. Dan sebab material sama digunakan pada semua pilihan, jadi apa saiz atau konfigurasi pun, kau tetap dapat visual dapur yang nampak moden, bersih dan sekata. Last sekali, semua variasi ni memang ada tujuan berbeza, tapi persamaan terbesar mereka. Semua direka untuk jadikan dapur kemas, praktikal dan tahan lama. Kalau dapur kecil, ambil saiz 40 cm. Tetap dapat fungsi stainless steel, glossy door dan storage kukuh. Kalau dapur besar, ambil 160 cm pun masih sama DNA, cuma lebih panjang dan lebih selesa. Kau tak akan rasa beza dari segi kualiti, hanya beza dari segi keperluan dapur. Bila fikir balik, itulah sebab aku rasa kabinet ni one of the safest purchase untuk upgrade dapur. Sebab bila semua variasi kongsi asas yang sama, tak kira apa pilihan, semua tetap tahan, kukuh, mudah bersih dan nampak premium. Kau hanya pilih ikut layout dapur, bukan ikut mana satu yang lebih bagus, sebab semua sama bagus. Kalau kau tengah fikir nak kemaskan dapur dan nak kabinet yang sekali beli guna bertahun-tahun, memang ini pilihan yang tak mengecewakan. Semua variasi kongsi kekuatan yang sama, cuma bentuk ikut selera kau. Kalau rasa dah ready nak bagi dapur kau muka baru yang lebih moden dan senang jaga, dapatkannya di Bag Orange sekarang. Pilihlah yang mana pun, semua memang berbaloi.